Anak you tersedak masa makan dan you terus panik. Tapi ada beza besar antara gagging dan choking. And kalau you tak boleh bezakan, you akan panik pada masa yang salah. Hai semua, saya Dr. Nisa Khalil. Let's check this together. Gagging tu normal dan sebenarnya penting. Ni biasa jadi masa baby baru start solid food. Baby akan batuk-batuk, muka merah, mata berair, kadang muntah sikit. Tu badan dia belajar handle makanan bertekstur. Jangan masukkan jari dalam mulut dia masa tu. Biarkan dia selesaikan sendiri. Biasanya dalam beberapa saat. Choking lain sama sekali. Choking tu senyap. Tak boleh batuk, tak boleh menangis, tak boleh bernafas. Muka mula jadi biru atau pucat. Yang tu emergency. Kalau you nampak choking yang sebenar, terus buat infant back blow and chest thrust. Dan panggil ambulans serentak kalau ada orang lain bersama masa keadaan tu berlaku. Belajar first aid untuk choking sebelum you perlukan dia. Kalau you still tak pasti that one episode tu gagging ke choking, datang jumpa saya. Kita akan pastikan semua okey. Link in bio.